Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi pada hari ni kita target nak pergi Pantai Remis lah. Tengok keadaan. So sambil-sambil kita kayuh ni, kita nak test macam mana video DJI Osmo Action 5 Pro ni bersama DJI Mic Mini. Kayuh seorang-seorang ni boring lah. Tapi tak apalah, kita kayuh je lah. Nak buat video ni pasal. Okay, sambil-sambil tu kita nak test dengan bunyi lah ya. Baik, kali ni aku sangkut mic mini ni dekat strap helmet ni. Punya lama tak kayuh kat sini Dah naik perumahan dah dalam ni. Jalan pun dah cantik. Okey, kita dah sampai ke Sungai Buloh. Assalamualaikum. Okey, kita pasang mic mini ni dengan pelindung angin bulu-bulu. Dia duduk bawah janggut ni, tak nampak. Sama macam janggut lah pula. Seronok kayuh dalam ni. Sebab tu bagi nama jalan serai. Banyak pokok serai kat sini. Memang sepanjang jalan ni jumpa dengan Tuan Syahri. Sipu. Senang nak jumpa dia. Okey, kita dah selesai lah kayuhan kita untuk hari ni. Tadi pun kita dah jumpa Tuan Syahri. Tuan Syahri tu sahabat kayuh dan juga jurulatih Pusat Kokurikulum Selangor. Dah pencen dah. Jadi mungkin kita akan buat kayuhan dengan dia lah nanti. Oi. Okay, ni DJI Mic Mini duduk kat bawah janggut. Dengan bulu-bulu ni tak nampak lah. Okay, ni dia. Okay, lepas ni kita akan edit video dan kita tengoklah macam mana kualiti suara. Sampai jumpa lagi pada lain video.